Almost done kami punya big loop. Hai, hari ni jom ikut aku. Kita pusing Bukit Mentajam sejauh 13 km. Midpoint kami dekat Tok Kun Hill dan kat sinilah starting point dia. So awal dah jumpa tangga. Memperkenalkan trek hutan Tok Kun memang menyakitkan dia punya menaik dia. Ready lah mental anda. Fiza. Duduk. Aku pula gatal tu bawa load kan. Memang barang habis lah. Okay, first kali kita akan jumpa trek 800. Dalam sejam macam tu kami pun sampailah kat dam yang cantik ni. Lawa. Sekarang dalam pukul 10.30 memang agak panas lah kat sini. Kami pun ambil gambar posing-posing apa dan teruskan perjalanan. Next target kami Bukit Berapit. Tapi sebelum tu banyak pot cantik dekat dam ni untuk posing-posing dan ambil gambar. Suka. Masuk dari bang mana ni? Weh kecil dah. 12, 24. Penat. Alright. Masa ni dah 12.30, kita orang rehat dulu, makan isi tenaga dulu, refill apa yang patut sebelum meneruskan perjalanan. Gajah 2 ekor. Kat sini pun ada viewpoint sikit. Bolehlah layan-layan barai kejap sebelum menghadap trek simen menaik. Dah tu tengah hari. Tapi terpaksalah hadap juga jalan simen ni. Sampailah ke Tangga Pelangi. Dalam sejam juga perjalanan kita orang. Tapi lepas panjat tangga ni kita ada reward yang menanti ke atas dekat 328 ni. Iaitu air buah pala dan ayak kok yang sejuk. Jadi bolehlah menikmati air sejuk tu dekat pemandangan kat sini. Layan dulu walaupun tengah hari panas. Lama juga kita rehat, sambung minum-minum air semua. Dan kita orang pun terpaksalah meneruskan perjalanan walaupun dalam panas terik. Kat sini kena laluan hutan sikit. Dia ada laluan cuma dia agak semak. Jadi ikutlah GPS betul-betul. Untuk GPS track ni korang boleh download dekat aku punya Wikiloc lah. Nama sama je dengan TikTok. Boleh cari. Macam turun. Kami sampai Port Scam. Sampai. Dari Tangga Pelangi tadi ke Port Scam ambil masa dalam sejam juga untuk sampai. Tapi masalahnya bila kita sampai kat Port Scam ni kita akan rasa malas gila nak balik. Kita orang lepak kat sini sejam juga. Tidurlah, makanlah macam-macam. Barulah kita orang start turun. Kami sambung turun. Tak jauh dah. Dalam setengah jam macam tu je kita akan sampai bawah sini lah. Almost done kami punya big loop. 5.55. Kira lah Madinah ni. Sampai siap. Maka siaplah kami punya big loop. Yang nak GPS tu boleh minta dalam kacang group ataupun korang download daripada Wikiloc. Nabila Fiza. Okay, bye.